Ni saya cerita balik macam mana Hamas Al-Qassam. Okay, sebelum Hamas wujud ni, ada seorang nama dia Syekh Muhammad Izzuddin bin Mustafa bin Jusuf bin Al-Qassam. Syekh Izzuddin ni dia orang Latakia di Syria. Dia ulama di Latakia. Dia ada sekolah pondok. Pada tahun 1918, Syekh Izzuddin ni masih muda. Pada tahun 1918 tu, dia tahu kata Algeria Maghribi ni sedang berperang untuk membebaskan diri mereka daripada penaklukan Perancis. Jadi Syekh Izzuddin di Latakia pada 1918 dia menubuhkan pusat di mana secara bawah tanah dia mengumpulkan wang daripada orang-orang Arab di tanah Syam. Dia hantar ke Istanbul. Daripada Istanbul, Turki, bot ni akan bawa wang ni pergi kepada kumpulan-kumpulan pejuang Islam yang berada di tanah Arab di bahagian utara Afrika untuk melawan tentera penjajah. Tapi bila dia tahu kata lepas saja British mengambil mandat ke atas Palestin, dia dah nampak Palestin ni satu hari akan dikuasai oleh orang Israel. Ketika orang Palestin belum sedar. Jadi Syekh Izzuddin ambil keputusan meninggalkan sekolah pondok dia di Latakia. Dia masuk ke dalam Palestin. Dia berpangkalan di Haifa, pelabuhan yang sekarang milik Israel. Dia base di Haifa, dia ajak orang Palestin berjuang. Dia dapatlah kumpulan pejuang yang sangat kecil, sekitar 30 orang lebih. Dia tak ada bom, dia tak ada senapang. Serangan pertama yang dia lakukan adalah dengan membawa pisau dan menikam dua orang pengganas Hagalah, iaitu tentera civil Israel. Jadi Israel ni masa dia belum bina negara, dia membina kumpulan samsing bersenjata, yang mana kumpulan inilah yang kemudiannya akan berperang untuk membentuk Israel, kumpulan penjahat ni. Jadi kumpulan Hagalah ni mereka menerima persenjataan daripada British, kerana British dah set up elok-elok kumpulan Hagalah samsing bersenjata ni sebelum Israel ada negara. Kumpulan ni tak boleh dinamakan tentera Zionis, dia dipanggil Hagalah. Dia buat serangan dan mereka berjaya menikam seorang pegawai British dan dua orang angkatan penjahat Hagalah. Kemudian dia diburu dan dia pun berundur sampailah ke sebuah perkampungan di Haifa dan dia bertahan di situ. Bila dia bertahan, dia buat seruan jihad dan syahid kepada 36 anggota pasukan dia yang telah melancarkan serangan hendap dengan menggunakan pisau. Dalam pertempuran itulah Syekh Izzuddin bin Mustafa bin Jusuf bin Muhammad Al-Qassam ni syahid. Jadi kemudian pada tahun 1993 ketika Hamas ditubuhkan sebagai parti politik, barulah marhum Syekh Ahmad Yassin ambil nama Al-Qassam ni. Sam dia ambil nama dia jadi Al-Qassam. Jadi Al-Qassam sejarah dia bermula tahun 1936 dengan syahid Syekh Izzuddin. Maka dipanggil Brigade Al-Qassam sebagai penghormatan terhadap keturunan Al-Qassam ni. Yang mana Syekh Izzuddin ni adalah pejuang dia. Dia ulama, dia pemilik sekolah pondok, dia seorang guru tarekat dan akhirnya menjadi seorang pejuang jihad. Pada tahun 1948 juga, apabila Israel melancarkan serangan perang mengejut pada 14 hari bulan Mei dan kemudian mengisytiharkan Israel sebagai sebuah negara. Dengan orang Israel ini bakar 573 pertempatan orang Palestin. Dan mereka rampas 4 bandar besar yang ada majoriti orang Palestin. Di antaranya adalah Galilei, Haifa, Tel Aviv dan juga Ashkelon. Dan lepas tu mereka halau menjadikan orang-orang Palestin ni yang lari masuk ke dalam Gaza sekarang ni datang daripada 224 perkampungan. Saya tengok data daripada buku baru yang dipinjam oleh kawan saya daripada Australia. Dia kata Rana, as a journalist, this is a good book written by one Egyptian refugees from Palestinian. Jadi dia kata daripada sumbangan 11 pejuang muda sekarang menceritakan semula naratif sejarah Palestin, dia kata you have got lot of information. Ya, saya tak pernah jumpa buku tu di Malaysia. Jadi apabila satu serangan dibuat dan kemudiannya orang Palestin lari 214 perkampungan ni singgah dan duduk di Gaza. Jadi Gaza ni asal dia adalah orang pelbagai. Mereka bukan orang asal Gaza. Mereka adalah pelarian. Dalam waktu yang sama, 210 perkuburan massal, mana-mana orang Palestin yang dibunuh, ditembak, mati sebelum sempat dihalau keluar ni, mereka ni ditanam di Haifa dan ditanam di Tel Aviv ataupun di Jaffa City. Jadi pelabuhan Israel, kamp tentera Israel yang terkenal tu dipanggil Brigade Golani, pelabuhan Haifa, lapangan terbang Ben Gurion, semua ni mungkin saja di atas perkuburan yang dulunya adalah kubur mereka menanam orang-orang Palestin yang mereka bunuh, syahid Palestin. Dan begitu juga puluhan kubur ada di tengah bandar Tel Aviv. Kerana Tel Aviv ni nama lama bagi Jaffa City. Waktu Palestin ni dia dinamakan Jaffa City ketika Palestin berada di bawah Empire Ottoman dan ketika Palestin sempat berada di bawah mandat British. Daripada 1917 sampailah 1948 Israel membentuk negara. Kumpulan Hagalah ni adalah kumpulan samsing sebab Israel belum ada negara. Jadi dia ubah kumpulan samsing di mana kumpulan samsing ni diberi senjata. Menurut buku tersebut, orang-orang Arab ni tak pernah menjangkakan negara Arab pun waktu tu baru saja nak dimerdekakan kerana bila tanah jatuh Osmania.
British sebelum membiarkan Israel membentuk negara, dia telah meminta negara-negara Arab ni membina negara sendiri supaya tidak lagi berada di bawah Ottoman. Jadi Yaman sibuk bina negara, Oman sibuk bina negara, Arab Saudi sibuk bina negara, Qatar sibuk bina negara, UAE belum lagi, UAE hanya merdeka 1970-an. Bahrain bina negara, Kuwait bina negara, Iraq bina negara, Syria dengan Lebanon di bawah Perancis pun sibuk bina negara, Jordan diberi negara. Di tengah-tengah kesibukan tu berlakulah apa yang dipanggil pembunuhan massa orang Palestin dan pembentukan negara Israel Haram. Ada bahagian sejarah yang saya tak tahu. Rupanya sekitar 8,000 orang Arab kemudiannya sedar orang-orang Palestin sedang dibunuh oleh orang Israel. Mereka datang beramai-ramai, kebanyakannya daripada tanah Jordan, daripada tanah Syria, daripada tanah Lebanon. Datang untuk bantu, dengar-dengar kata orang Yahudi telah membunuh orang Islam. Pengisaran negara belum ada TV, belum ada radio, tak dengar khabar. Tapi 8,000 orang yang datang ni, mereka datang kerana mereka bukan tersusun dalam bentuk perang. Dan mereka tak tahu mereka sedang memerangi orang yang telah pun 11 tahun dilatih oleh British sebelum membina negara Israel. Jadi ramai di antara mereka syahid. Di dalam bumi Palestin juga dikebumikan sebagai pembunuhan massal. Menjadikan anak isteri mereka pada tahun 48 menanti mereka pulang balik ke Jordan, menanti mereka pulang balik ke Syria, menanti mereka pulang balik ke Lebanon, tak pernah menerima kembali jenazah bapa, abang atau adik mereka yang datang untuk membantu orang Palestin. Jadi kejadiannya adalah 15 Mei, iaitu 31 hari selepas orang Israel membina negara haram, barulah berita tersebar. Juga orang Mesir yang masuk berperang. Tapi mereka datang tanpa mengetahui mereka memerangi kumpulan Hagalah ni adalah kumpulan teroris Israel yang dibentuk dengan persenjataan yang diberikan oleh British. Ini pun satu kisah yang bahagian cicipan sejarah yang kita lupa, kisah hebat. Bahawa orang Arab pada 31 hari selepas mereka tahu ada pembunuhan massal dan juga Israel cuba membina negara haram, walaupun mereka tak memiliki kumpulan tentera kerana mereka adalah orang awam, mereka datang daripada Mesir, mereka datang daripada Jordan, mereka datang daripada Syria, mereka datang daripada Lebanon untuk membantu saudara Islam mereka yang dibunuh oleh orang-orang Israel yang pada waktu itu ada 60,000 orang dibekalkan dengan senjata lengkap oleh British. Ini adalah bahagian sejarah yang saya baru baca daripada sebuah buku yang bagus yang dibagi oleh kawan saya daripada Australia. Dia seorang pejuang pro-Palestin daripada Australia. Kerana dia dah 11 tahun dah dengan flotilla. Dia terlibat dalam flotilla dah banyak kali dan ini adalah flotilla entah kali ke berapa. Dan dia ni dikenakan hukuman, di-ban daripada masuk Israel sama 100 tahun. Tapi dia belayar jugalah ambil risiko. Jadi dia pernah berada di Tebing Barat dan dia pernah berada di Gaza banyak kali sebelum nama dia disenarai hitam kan. Dia cerita pada saya ini antara sebab dia tahu saya jual buku dan dia tahu saya peminat buku. Dia kata this is a book you should read. A lot of information, dia kata written by the original Palestinian. Jadi anak cucu orang Palestin ini menulis semula sejarah tanpa prejudis, penghargaan kepada peristiwa pembentukan Israel Haram di mana ramai orang Palestin dibunuh, jumlah angka tempat kampung serta bagaimana Gaza itu terbentuk menjadi kumpulan, menjadi kawasan yang kemudian diiktiraf sebagai kawasan yang paling padat penduduk di dunia, dan bagaimana ribuan ataupun mungkin berbelas ribu orang atau mungkin berpuluh ribu orang yang jenazah mereka tak pernah dikebumikan secara sempurna, yang mati di Accra, yang mati di Haifa, yang mati di Askalan dan yang mati di tengah-tengah Tel Aviv, yang kemudiannya tanah tu ditimbun, naiklah bangunan-bangunan besar. Di mana di atas tanah ni semua ada puluhan ribu orang rakyat Palestin yang dibunuh, lelaki, perempuan dan wanita, termasuk pejuang bangsa Arab yang datang membantu Palestin 31 hari selepas Israel membentuk negara Arab. Untuk kena ingat tahun 48 komunikasi, televisyen dan negara-negara ni pula baru sibuk menyusul kemerdekaan, kerana Mesir juga merdeka tahun 48. Kebanyakan negara Arab juga merdeka pada tahun-tahun yang terdekat dengan demikian. Jadi saya harap dengan penjelasan ni kita ambil momen sejarah tahun 48 untuk melihat bahawa tak semua orang membiarkan Palestin terbiar begitu saja. Pada waktu itu walaupun negara-negara Arab sedang sibuk membina negara masing. Tuan-tuan kena ingat, sebelum 1948 negara Arab ni tak wujud. Jadilah Arab ni daripada Nun di paling timur sekali tu, sebelah benua Asia Selatan yang membentuk India tu, Yaman dan juga Oman. Paling barat sekali yang ke Mediterranean ni membentuk Palestin dan juga membentuk Lebanon. Semua tanah Arab ni adalah di bawah Empire Ottoman.
Disatukan daripada zaman Rasulullah SAW tu, Mekah, Madinah, kemudian dikembangkan oleh para sahabat semua. Akhirnya Islam sampai ke ujung tanah Yaman, Oman. Islam juga sampai ke ujung tanah Lubnan dan juga tanah Palestin. Jadi selama empire-empire Islam sama ada daripada Muawiyah pergi ke Abbasiyah, Abbasiyah pergi ke Ayyubiyah, sampailah ke Ottoman, dia dikenali dengan tanah Jazilah Arab, iaitu salah satu daripada entiti dan komponen tanah Islam. Bila saja Ottoman jatuh, pada 1917 kalah dalam Perang Dunia Pertama, dan kemudian 1924 kita anggap berakhir Ottoman, dan 1927 Turki yang kecil dan kehilangan Ottoman tu telah membentuk sebuah negara sekular. Jadi dengan kejatuhan Ottoman secara rasmi 1927, bila sistem dinasti Ottoman berakhir dan naiklah Ottoman moden di bawah Mustafa Kemal Atatürk, berarti negara-negara Arab yang kuat ni, British fikir macam mana nak lemahkan dia supaya mereka tidak menjadi tulang belakang, kerana Turki telah dilemahkan. Tapi tulang belakang Turki dalam bentuk empire datang daripada bangsa Arab yang sangat besar. Kerana hari ini negara Arab pun membentuk 600 juta umat Islam. Negara Arab daripada bangsa Arab saja 600 juta, dan tak kecil juga. Kita bangsa Nusantara ni membentuk 250 juta orang Islam. Berarti selepas bangsa Arab, kita yang paling besar. Lepas tu baru diikuti oleh bangsa Pakistan, baru diikuti oleh Bangladesh. Dari runut kaum ni, tuan-tuan kena ingat peranan orang Melayu ni besar, kerana kita adalah bangsa yang kedua terbesar dari segi pembentukan bangsa-bangsa Islam, kerana kita ada 200 juta lebih. 200 juta lebih, campuran kita Indonesia, Selatan Filipina, Selatan Thailand, Brunei. Kita ni yang kedua terbesar. Jadi kedudukan DNA orang Melayu ni bukan kecil dalam Islam. Kita bangsa yang kedua terbesar selepas Arab yang membentuk kira-kira 600 juta orang Islam. Tuan-tuan dan perempuan, sampai saja nak pecahkan negara Arab jadi kuat, British ada satu idea, iaitu tanam kepada orang-orang Arab bahawa selama mereka berada di bawah Osmaniyah, Turki ni, bukan di bawah empire Islam, mereka menanam naratif kepada bangsa Arab, kamu sama je seperti mana kami, kata British, kami menjajah orang-orang di Asia, kami menjajah India, kami menjajah negara-negara di Afrika. Kamu telah dijajah oleh Ottoman. Ini perkara yang sangat sentimen. Dan akhirnya British kata merdekakanlah. British pergi jumpa dan pecahkan negara Arab ni mengikut asabiah dia. Yang dulu Rasulullah SAW duk pegang, kata jangan asabiah, kerana Rasulullah tahu kedudukan bangsa Arab ni, keasabiahan dia sangat besar. Dia Rasulullah satukan dengan perkataan asabiah, buang asabiah, kerana kuat asabiah ni. Tapi selepas 1,300 lebih tahun, dekat 1,400 tahun ni, British tahu titik lemah untuk memecahkan kembali orang Arab adalah pecah dulu apa yang Rasulullah perjuangkan dulu, iaitu menyatukan bangsa Arab tanpa berbalik pada kabilah. Jadi perjuangan Rasulullah ni menjadikan bangsa Arab kuat, dan dia bersatu pula dengan orang-orang Turki dan membina empire Ottoman yang sangat kuat. Dia balik kepada Asabiah. Jadi bila balik pada Asabiah, orang Turki pergi jumpa puak-puak ni, dia kata, wahai Yaman, kamu bentuk kerajaan kamu sendiri, Oman pegang pada Asabiah. Jadi semua orang balik pada kabilah. Maka terbentuklah negara kabilah Arab ni, sampai bukan saja tanah Arab, bawa ke tanah bangsa Arab di utara Afrika. Algeria bentuk, Perancis hasut kan, Algeria bentuk sendiri, Morocco bentuk sendiri, Tunisia bentuk sendiri. British pecahkan juga Mesir, suruh bentuk sebuah negara sendiri. Menjadikan negara-negara Arab mula dikenali dengan nama-nama baru. Sebab dulu kita panggil Jazilah Arab. Berarti negara-negara baru ni barulah membentuk Oman, membentuk Yaman, membentuk Kuwait, membentuk Arab Saudi, membentuk Iraq, membentuk Jordan, membentuk Syria, membentuk Lebanon, dan kemudian 5 negara di utara Afrika, iaitu Mesir, kemudian ada Libya, ada Tunisia, ada Algeria, ada Morocco. Pembentukan inilah yang kemudiannya menjadikan kucak-kacir selama beberapa lama. Sebab tu tuan-tuan tanya kenapa Arab berpecah adalah kerana bermula pada tahun 1920-an. British telah menghasut orang Arab, membina identiti baru. Kamu jangan lagi pergi kepada identiti Arab Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Balik kepada Arab kabilah seperti sebelum datangnya Islam. Maka itu jadi kabilah Yaman, kabilah apa. Jadi kabilah ini adalah perkara perpecahan yang sangat-sangat di luar konteks. Apabila Islam berjaya menyatukannya di bawah pesan Rasulullah dulu, jangan berasabiah. Di 1920-an inilah baru bermula konflik orang-orang Arab mengidentifikasikan diri mereka sebagai bangsa, sebagai kabilah balik. Maka itulah negara Arab memerlukan masa yang panjang untuk menyatukan kembali mereka walaupun di bawah nation state moden ni. Kita lihat Alhamdulillah, di mana 13 tahun Turki bermasam muka dengan Mesir.
kerana Mesir anti Ikhwanul Muslimin. Turki ni menyokong Ikhwanul Muslimin. Tapi hari ini Turki dan Mesir mengumumkan mereka mengadakan latihan tentera laut bersama. Arab Saudi yang nun jauh tak pernah mengadakan hubungan yang rapat dengan Pakistan. Tapi hari ini Arab Saudi menandatangani perjanjian dengan Pakistan bagi pakatan ketenteraan walaupun tidak didetailkan. Tapi tuan-tuan kena ingat, Pakistan adalah sebuah negara memiliki senjata nuklear. Dan Pakistan hampir diboikot oleh Amerika tahun lepas kerana Amerika bertanya kenapa Pakistan yang membina nuklear kerana perang dia dengan India. Perlu ada peluru nuklear, peluru berpandu yang boleh membawa kepala peledak nuklear sejauh 3,000 km. Amerika dah protes. Bila Arab Saudi melihat perkara ini satu potensi, maka Arab Saudi mengadakan pakatan dengan Pakistan. Kita belum tengok lagi tekanan Amerika ke atas pakatan ni. Sama ada besok Amerika akan mengamuk dengan mengatakan menekan Saudi untuk menarik diri. Kerana 3,000 km peluru berpandu yang ada di Pakistan boleh menghala pergi ke Tel Aviv. Ingatlah, peluru berpandu dengan peledak nuklear. Dan kita belum dengar respon daripada Israel. Apakah Israel kemudiannya akan mengkritik perjanjian Arab Saudi dengan Pakistan sebagai sengaja menimbulkan lagi ketegangan di Asia Barat. Kerana dunia sekarang tertumpu kepada undian di PBB dan tekanan mengisolasikan Israel untuk menjadi negara pariah di kalangan sekutu rapat dia di Eropah, kerana banyak negara Eropah telah pun memilih untuk mengiktiraf Palestin merdeka. Jadi selepas bangsa Arab dipecahkan selama 100 tahun dan perpecahan menjadi lebih kritikal dalam tempoh 80 tahun apabila Israel ni muncul, dan kemudiannya bangsa Arab cuba bersatu pada tahun 67 untuk membantu Palestin dalam perang yang dipanggil Perang Arab Israel. Di mana perang ni pada mulanya hanya disertai oleh 4 negara. Mesir ni dia kesian dekat orang Palestin pada tahun 1967. Kira-kira selepas 19 tahun Israel membina negara haram. Mesir pula waktu tu di bawah Presiden Gamal Muhammad Nasir. Gamal Muhammad Nasir kata tak kesudah ni kalau kita biar orang Palestin begini, mereka di seberang mata kita aja. Maka dia pun mengatur rancangan untuk mengetahui perang. Pada waktu tersebut tuan-tuan, tahun 67, negara-negara Saudi ni belum lagi kaya. Minyak ni belum lagi banyak di Saudi. Jadi negara pembimbing adalah negara militer yang sangat kuat, iaitu kuasa ketenteraan yang sangat kuat, iaitu Mesir. Mesir ni pun ajaklah Syria, di mana Hafiz al-Assad atuk kepada Bashar al-Assad yang baru dijatuhkan. Bersetuju juga untuk perang. Kemudian mereka minta bantuan Lubnan. Maka orang-orang Lubnan, Syiah dan Sunni sanggup juga berperang. Dan mereka minta daripada Raja Abdullah. Jadi atuk pada Raja Abdullah II. Sebab tu Raja Abdullah Jordan sekarang ni nama Raja Abdullah II. Bapa dia nama Raja Hussein. Atuknya tu yang pertama menjadi Raja Jordan di bawah lantikan British tu nama Raja Abdullah. Abdullah Hussein Abdullah II. Jadi Raja Abdullah pun setuju untuk perang. Tapi dalam peperangan tu tentera Islam tidak memiliki banyak persenjataan. Israel pada waktu tu tahun 67 telah dipersenjatakan dengan banyak. Lepas saja British mulai lemah lepas Perang Dunia Kedua. Seorang yang bernama Harry Kissinger, dia rakyat Amerika berketurunan Yahudi. Waktu Perang Dunia Kedua, dia menjadi pakar dalam bidang transformasi maklumat. Dia berumur 23 tahun, dia je bijak, Harry Kissinger ni. Nanti saya naikkan buku dia, kalau tuan-tuan nak, tuan-tuan ambil. Harry Kissinger ni pada usia 23 tahun, dia berpangkat Sarjan Major dan dia dikesan sebagai seorang yang sangat bijak dalam membaca rahsia-rahsia informasi yang digunakan oleh musuh Amerika. 1963, berarti 20 tahun selepas dia berkhidmat ni, dia dinaikkan sebagai ketua perisik dan penasihat ketenteraan dalam Rumah Putih. Dia serve kepada Presiden John F. Kennedy. Bila John F. Kennedy mati ditembak dan kemudian peperangan yang ditumpukan oleh Amerika adalah untuk mengekang kebangkitan Soviet Union. Selepas Perang Dunia Kedua ni, Nazi dah jatuh, Barat mengalami masalah pula. Jatuh Nazi, naik komunis Soviet. Jadi negara-negara Eropah di Barat terpaksa bergantung pada Amerika dari segi persenjataan kerana Amerika adalah superpower. Pada masa yang sama, Amerika sibuk pula dalam Perang Korea tahun 50-52 nak membantu Korea Selatan membentuk wilayah semenanjung Korea yang sepenuhnya demokrasi. Tapi kemudiannya China bantu komunis Korea, komunis China bantu komunis Korea, dapatlah separuh-separuh negara di garisan 39 darjah tu. Pada waktu yang sama, Amerika juga nak membina demokrasi di negara Indochina supaya China komunis ni dapat diblok dengan menggunakan negara-negara Indochina. Dia cuba jadikan Vietnam sebagai zon penampan untuk membina sebuah negara pro-Amerika di Vietnam. Jadi dia pergi hantar tentera dia perang dengan Vietcong. Pada waktu Amerika sibuk dengan kekuatan dia terpaksa ditumpukan untuk melawat kebangkitan Soviet di Eropah.
menumpukan untuk membina sebuah buffer zone di Vietnam bagi mengekang komunis Cina. Lepas tu terlibat pula untuk melindungi Jepun daripada Korea Utara. Orang-orang Israel yang berada di Israel ni mula merasakan tak boleh bergantunglah kepada British. Kerana British dah lemah. Mereka larikan kuasa melobi mereka masuk ke dalam Amerika. Bila masuk ke dalam Amerika, selepas saja kematian John F. Kennedy, Nixon ni memerlukan sokongan kewangan. Maka itulah AIPAC bermula, AIPAC, iaitu Badan Pelobi Israel yang sentiasa menaja wang. Pasal di Amerika ni, sebab tu kita tak berapa bersetuju dengan politik penajaan wang, penajaan pilihan raya. Sebab siapa saja boleh taja. Nanti komunis memasuk taja negara kita, sosialis memasuk taja negara kita, kumpulan liberal memasuk taja negara kita, pro-LBGT memasuk negara-negara kita. Kita tak nak, sebab di Amerika dia membenarkan politik penajaan. Asal taja je. Jadi banyaklah wang Yahudi telah menaja Presiden Nixon untuk menang pilihan raya. Sebab tu orang Yahudi mula nampak untuk mengekalkan konsep AIPAC ni, AIPAC, tak boleh saja taja duit. Kalau taja duit habis, medianya macam mana? Jadi tahun 70-an orang Yahudi mula berlumba-lumba menguasai media. Mereka beli media-media yang bentuk Time Warner, AOL. Filmnya pun berbau prinsip Yahudi, beritanya pun berbau prinsip Yahudi, hiburannya berbau prinsip Yahudi, persurat kabaran pun prinsip Yahudi, akhirnya filem-filem dia pun berprinsip Yahudi. Tapi dengan berlindung di bawah platform Amerika untuk menyebarkan dakwah Israel. Jadi apabila Presiden Nixon telah menerima begitu banyak wang, apa syarat dia? Kamu menang, kamu kena lantik Yahudi yang bernama Henry Kissinger sebagai Setiausaha Negara. Henry Kissinger, sebab umur dia 23 tahun, dia dah terlibat dalam, saya kata tadi kan, sebagai ketua intelijen Amerika. Dan tahun 63 dia adalah penasihat presiden dalam dunia intelijen. Dia mahir dalam propaganda. Jadi berpengkalan di Amerika, duduk dalam White House bersama dengan Presiden Nixon. Nixon yang telah menerima wang daripada Yahudi melantik seorang Yahudi Amerika, dan dialah yang membentuk dasar-dasar Amerika untuk melindungi Israel. Itulah bermula Rumah Putih menjadi tempat Israel bertapak dengan wakil berbangsa Yahudi bertindak melindungi Israel. Jadi tahun 1967, bila negara-negara Islam ni bergabung nak serang Israel, Amerika pada minit akhir, kerana adanya Henry Kissinger dalam pejabat Presiden Nixon, Amerika menghantar 107 jet. Tuan-tuan boleh bayang, jet Amerika tu dah teruji. Mereka dah bina jet dalam Perang Dunia Kedua, mereka dah bina jet dalam Perang Korea, mereka dah bina jet berteknologi tinggi dalam Perang Vietnam. Orang Islam tak ada jet. Yang kekuatan yang ada adalah jumlah tentera yang ramai, 450,000 orang. Nak menghadapi kira-kira 220,000 orang tentera Israel. Tapi Israel memiliki jet. Jet pejuang inilah yang kemudiannya menyerang ketumbukan tentera Islam yang berkumpul di sempadan Mesir sebelum datang ke Israel. Jet pejuang inilah yang memusnahkan seluruh ketumbukan orang Islam yang berada di Jordan nak masuk daripada Golan Heights. Begitu juga kena kepada Syria. Menjadikan dalam perang 5 hari, 5 hingga 10 hari bulan Jun 1967 tu kita kalah. Dan perang itulah menyebabkan Israel bukan saja mendapat wilayah Israel yang dibentuk pada tahun 48, dia dapat wilayah baru tahun 67, iaitu tebing barat. Terus mereka jajah Old City, Kota Lama, dan mereka kepung Masjid Al-Aqsa sampailah hari ini. Kemudian pada tahun 1973, bila bila wafatnya Presiden Gamal Abdel Nasser, naiklah seorang yang bernama Anwar Sadat. Tahun 69, tahun 67 Libya tak sertai perang ni sebab dia masih lagi sistem monarki. Tapi muncul pada tahun 69 seorang pemuda yang bernama Muammar Gaddafi. Umur dia 27 tahun, dia tentera. Dia rampas kuasa. Maka jatuhlah kerajaan Libya yang berorientasikan monarki, naiklah kerajaan militer. Jadi Libya ni kembar dia, sempadan dia adalah dengan Mesir. Dan Gamal Muhammad Nasir ni adalah mentor kan? Waktu Gamal Muhammad Nasir masih hidup, ucapan-ucapan bangsa Arab, ucapan-ucapan bangsa Arab, ucapan-ucapan bangsa Arab ni telah mempengaruhi Gamal mempengaruhi Muammar Gaddafi. Bila Gamal Muhammad Nasir meninggal dunia, naik Anwar Sadat. Jadi Muammar Gaddafi kata pada Anwar Sadat, mari kita perang sekali lagi. Aku bawa tentera Libya untuk bantu. Sebab Libya dia kena masuk tanah Mesir baru boleh masuk tanah Israel. Tahun 1973 berlaku lagi satu perang, yang mana kalau kita baca sejarah, tuan-tuan jumpa Yom Kippur, Y-O-M K-I-P-P-U-R, itu bahasa Israel. Tuan-tuan kena hormati perang tu dengan menyebutnya perang Ramadan, kerana dia berlaku pada bulan Ramadan. Perang tu diatur untuk ambil semangat balik dalam perang pertama Rasulullah, iaitu dipanggil sebagai perang Badar. Jadi tentera Islam berkumpul sekali lagi. Di mana menjadi lebih kuat? Tentera Islam mencapai kekuatan 900,000 orang. Tengok data dia,
900,000 orang. Daripada mana datang tentera Islam? Bergabunglah tentera Islam yang datang daripada Mesir, daripada tanah Afrika datanglah tentera Libya, datang tentera Morocco dan datang tentera Sudan. Sudan yang miskin waktu itu menghantar tentera dia. Membentuk satu ketumbukan nak lintas sekali lagi tahun 73. Pada masa yang sama, Syria telah menggerah rakyat dia untuk kumpulkan 80,000 orang tentera nak ambil balik Bukit Golan yang dia hilang pada tahun 1967. Siapa yang membantu daripada sempadan Jordan? Iraq pada waktu itu bersetuju membantu daripada sempadan Jordan. Arab Saudi menghantar 16,000 orang tentera. Kena ingat jasa Arab Saudi. Sekarang tuan-tuan hina. Arab Saudi ada 3,000 tentera yang tak pulang, mati dalam perjuangan tahun 1973. Arab Saudi. Kuwait dia kata dia tak ada apa. Dia boleh hantar 40 kereta kebal dia. Waktu tu mereka mula meniaga minyak. Tahun 73 ada duit sikit, mereka beli kereta kebal. Kuwait pinjamkan kereta kebal dia dalam peperangan ni. Tapi sekali lagi lah, kerana Israel ini adalah sekutu Barat, Barat tak pernah menjual jet pejuang kepada pasukan, kepada mana-mana negara Islam yang berada di sekeliling Israel, kerana Henry Kissinger tak benarkan. Henry Kissinger menjadi wakil Israel dalam Rumah Putih sebagai seusaha negara. Amerika pula menguasai Perancis pada tu, menguasai UK, menguasai banyak negara kerana Amerika telah menyelamatkan negara-negara Eropah ni daripada kekalahan perang dengan Nazi. Jadi negara Eropah ada termakan budi dan sentiasa dengar cakap Amerika. Maka Eropah juga tidak menjual senjata mereka kepada negara Islam. Dan 1973 itulah, dalam perang daripada 6 hari bulan Oktober sampai 25 hari bulan Oktober tahun 1973, perang yang dipanjang tu dipanggil tu perang Ramadan tu, Islam kalah lagi sekali. Tapi Mesir dapat balik Semenanjung Sinai. Semenanjung Sinai yang dia kalah 67, Mesir dapat balik. Tapi Jordan kehilangan backup Bukit Golan. Lagi teruk Syria, dia kehilangan sampai ke Golan Heights. Sebab tu tuan-tuan tengok Golan Heights sekarang dekat yang berlaku orang-orang Golan Heights tu, yang mana tempat di mana berlaku Soweja. Lepas tu dia nak luaskan sampai ke Daraa, ke Soweja bila berlaku perang saudara di antara Badui dengan tentera SJS dengan etnik saya lupa nama etnik, tak apalah, panjang jadi saya tak ingat semua. Kemudian inilah yang menjadikan perang di mana tahun 73 tentera Islam kalah lagi. Jadi tuan-tuan tahu kenapa Hamas menyerang pada 7 Oktober? Kerana 1973 tu 6 Oktober sampai 2023 Hamas dah tengok 50 tahun tiada lagi perang yang pernah diberikan bantuan oleh negara-negara Arab. Setelah 2 kali negara Arab kalah perang, semuanya rasa macam serik. Dan dalam tempoh 50 tahun tu pula muncul kerajaan-kerajaan Arab yang tidak lagi berpegang prinsip seperti Muammar Gaddafi, yang tak pegang lagi prinsip seperti seperti Anwar Sadat dan juga Gamal Abdul Nasir. Naiklah negara-negara Arab yang semuanya meniaga minyak dengan Amerika dan kemudiannya berada di bawah telunjuk Amerika. Apabila Donald Trump naik 2017, dia cuba mengemukakan apa yang dipanggil sebagai Abraham Accord, dengan nak menyuruh negara-negara Islam mengiktiraf Israel. Dan dalam Abraham Accord kata negara Arab kena iktiraf Israel dulu, barulah di dalamnya akan ada perbincangan pembentukan Palestin. Jadi Hamas nampak ini penipuan yang sangat besar, dan Hamas kata kalau dia biarkan perkara ini berarti dia langsung tak ada peluang untuk mendapatkan sokongan negara Arab bila negara-negara Arab telah mengiktiraf Israel lebih awal daripada sebelum mereka merdeka. Jadi genap 50 tahun tiada peperangan besar selepas berakhir perang 25 November 1973 yang dimulakan perangnya pada 6 Oktober 1973, maka Hamas melancarkan serangan pada 7 Oktober. Hamas tak boleh lancarkan 6 tu jatuh hari Jumaat. Hari Jumaat adalah hari Israel bersedia. Hari 7 ni adalah hari Israel bergembira. Maka serangan tu dibuat 7 Oktober dengan tahu pada pantauan Hamas inilah hari di mana mereka dapat memecah masuk ke Israel. Maka itu dilancarkan serangan 7 Oktober sebagai mengingati perang yang terakhir yang dipanggil Perang Ramadan yang dimulakan pada 6 Oktober oleh 10 negara Arab bagi cuba memerdekakan Palestin walaupun gagal. Inilah saya cerita kat tuan-tuan sikit, sementara tuan-tuan ramai berada. Video ni tak ada playback. Kalau YouTube dia ada, kalau dekat biru dia ada playback, tapi dekat TikTok tak ada. Tapi kalau kawan-kawan yang mana rekod tu simpan, potong elok-elok lah. Maka tu saya jelaskan pada tuan-tuan, itulah sejarah dia. Terima kasih tuan-tuan. Inilah masa dia kenapa saya menyertai Sumut ni. Kerana dengan ada Sumut ni, tuan-tuan memberi perhatian yang tinggi kepada live saya. Kalau dulu saya live ni 3,000 dah paling banyak dekat TikTok. Tapi hari ni kerana ada Sumut, tuan-tuan nak tahu perjalanan rakan-rakan Sumut Nusantara Malaysia, tuan-tuan nak tahu perjalanan saya, tuan-tuan masuk. Dan waktu ni lah saya ambil kesempatan bercerita pada tuan-tuan. Satu masa dulu telinga tuan-tuan tak mau dengar.
Satu masa dulu tuan-tuan anggap tak penting. Tapi hari ni kerana tuan-tuan nak tahulah hidup mati saya ke besok dalam perjalanan ni, tuan-tuan jadi minat. Saya menggunakannya adalah untuk menyampaikan fakta sejarah supaya tuan-tuan lebih celik dan lebih faham tentang dunia Islam. Supaya tuan-tuan lebih menjadi berfikiran luas dan tuan-tuan lebih bertimbang tara apabila bercakap tentang sejarah Islam. Tidaklah tuan-tuan kemudian melihat hari ini saja untuk maki bangsa Arab tanpa melihat bagaimana mereka dipecahkan. Untuk hari ini je saudara memaki segala bentuk orang Islam, saudara Islam kita hanya kerana saudara tak faham bagaimana sebenarnya kita telah dipecah belahkan. Saya ambil kesempatan dan saya fikir kata berbaloi saya menyertai perjalanan ni. Bukan sahaja perjalanan ni akan membawa muatan kemanusiaan yang kami nak pergi Gaza, tapi muatan tarikan tuan-tuan untuk mendengar kisah perjalanan ni, maka saya letakkan 90% dalam kandungan saya bercerita tentang dunia Islam. Bercerita tentang apa yang orang Islam mesti hindari daripada saling membenci. Sebab kalau kita tak tahu sejarah, kita akan benci, kita maki bangsa Arab, kita maki hingga akhirnya perang ini tidak menciptakan banyak mujahadah kepada kita. Dia mencipta banyak dosa. Kejadian di Gaza tidak menciptakan lebih banyak peluang pada kita untuk menjadi mukmin yang baik, melainkan mukmin yang lidahnya penuh dengan fitnah. Itu yang saya ceritakan tuan-tuan dalam live ni untuk faham.